Saya nak ucapkan terima kasih pada PM kerana memberi durian runtuh pada generasi baru Felda pada hari ini. Saya dengan duit yang ada ni kita akan memberi faedah pada generasi baru. Mengucapkan banyak terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang mana telah menunaikan janji beliau yang telah dilapaskan di Bandar Jengka pada beberapa bulan yang lepas, dan alhamdulillah pada hari ini di hadapan lebih kurang 20,000 generasi baru beliau telah menunaikan janji beliau, dan alhamdulillah perkara ini mendapat ucapan terima kasih saya yang mewakili generasi baru di Felda Wilayah Ampaga. Amat berterima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri yang mana dapat memberi durian runtuh kepada generasi kedua. Saya mewakili generasi kedua Majlis Felda Wilayah Raja Alias. Ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Perdana Menteri yang mana dapat memberi sumbangan yang kedua yang besar, iaitu pembinaan rumah generasi kedua peringkat Wilayah Raja Alias. Ucapkan ribuan terima kasih kepada Perdana Menteri atas pemberian durian runtuh dan pembinaan rumah generasi kedua Felda. Generasi kedua di Tanah Rancangan Felda di Malaysia ni mengucapkan ribuan terima kasih kepada PM yang mana telah melaksanakan pencerahan durian runtuh fasa ketiga, yang mana keperhatian Perdana Menteri kita di mana anak peneroka turut merasa nikmat durian runtuh di masa untuk durian runtuh fasa ketiga. Dan sekali lagi saya mewakili generasi kedua Felda mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak pengusaha Felda dan Perdana Menteri khususnya kerana dapat memberi kami rumah generasi kedua yang begitu indah dan cantik dengan harga yang begitu berpatutan. Dan sekali lagi saya bagi pihak generasi kedua di seluruh Felda di seluruh Malaysia mengucapkan terima kasih kepada PM tentang janji-janji beliau yang mana pada hari ini telah terbuktilah janji beliau, mana penyerahan cek durian runtuh untuk anak-anak peneroka. Bagi pihak generasi kedua Felda merayulah kepada seluruh generasi kedua Felda di Malaysia, amnya supaya janganlah dengar dayah-dayah daripada pembangkang, khasnya daripada pengusi anak iaitu Mazhar Aliman. Buat kebutuhan generasi kedua seluruh Malaysia, saya adalah rakan Mazhar Aliman. Saya berasal dari Felda Bukit Ramun. Saya merayu kepada generasi kedua, tak usahlah dengar fitnah-fitnah dan asusan Mazhar Aliman, dan segala apa yang dikatakan Felda bankrupt itu tidak benar. Tidak benar, terlalu banyak Felda telah menyumbang kepada kami generasi kedua di kawasan Felda, khususnya di kampung kami. Buat pengetahuan generasi kedua, Ibu Mazlan kebun dia diselia oleh Felda Zainal Plan. Macam mana pula Mazlan Aliman mengatakan yang Felda ini bankrupt?